Kalau sebut pasal kerja, ramai yang terus berfikir nak kerja kerajaan ke kerja swasta. Mana lagi best? Mana lagi untung? Soal ini memang perlu jadi topik hangat. Terutamanya bila kita baru lepas belajar atau tengah fikir nak tukar kerja. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Cuma beza dia, kerja kerajaan lebih stabil. Kerja swasta pula lebih fleksibel dan mencabar. Dari segi gaji dan kenaikan, kerja swasta selalunya menang. Gaji pokok boleh tahan tinggi, terutama kalau kerja dalam industri macam teknologi, kewangan ataupun minyak dan gas. Ada peluang naik gaji cepat, bonus besar dan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi. Tapi risiko dia pun amat tinggi. Kalau ekonomi jatuh, kerja pun boleh melayang. Sektor kerajaan pula gaji ikut tangga gaji tetap. Kenaikan gaji berlaku setiap tahun ikut perkhidmatan. Tak banyak tapi cukup untuk hidup selesa. Cumanya gaji mula-mula kadang-kadang rendah lah. Dan nak naik pangkat kena ikut prosedur dan exam yang kadang-kadang renyah. Kalau bab allowance dan faedah, kerja kerajaan memang kaya dengan benefit. Ada kola, allowance perumahan, pinjaman komputer, pinjaman kereta dan rumah, cuti belajar bergaji, cuti bersalin yang panjang dan kemudahan rawatan untuk keluarga. Kerja swasta pula ada insurans kesihatan yang kadang boleh cover sampai hospital swasta, cuti kahwin, bonus tahunan dan tempat kerja yang lebih moden. Tapi semua ini bergantung kepada syarikat lah. Kalau syarikat itu untung, dapatlah semua itu. Kalau tak, mungkin sekadar cukup makan je lah. Masuk pula topik panas, pencen versus KWSP. Dulu kerja kerajaan memang best sebab dapat pencen semua hidup. Lepas bersara je. Tapi sekarang, penjawat awam yang baru nak masuk dah tukar ke skim KWSP macam orang swasta. KWSP ni fleksibel. Boleh simpan lebih, boleh keluarkan bila perlu. Dan boleh diwarisi. Tapi kalau tak pandai urus, boleh habis simpanan sebelum anda tua. Pencen pula jaminan hidup sampai hujung nyawa. Tapi valid hanya untuk generasi lama penjawat awam. Dari segi waktu kerja dan cuti pun amat berbeza. Kerja kerajaan biasanya 8 pagi sampai ke 5 petang. Isnin sampai Jumaat. Cuti pun banyak. Ada cuti tahunan, cuti umum, cuti bersalin, cuti belajar. Waktu kerja pun tenang, tak rushing. Kerja swasta pula, kadang kena kerja lebih masa. Ada shift, ada kerja hujung minggu. Tapi flexibility tinggi dan kadang-kadang boleh kerja daripada rumah. Pasal jaminan kerja, kerja kerajaan memang padu. Nak kerja buang kerja tu payah sangat. Melainkan buat salah besar. Kestabilan tinggi, kerja pun tak banyak berubah. Kerja swasta pula, siapa kerja kuat, cepatlah naik. Tapi kalau syarikat tutup atau kena downsizing, memang boleh hilang kerja bila-bila masa. Jadi pendapat anda antara kerja kerajaan ataupun kerja swasta, mana lagi untung? Jawapannya, ikut cita rasa dan gaya hidup masing-masing. Kalau nak hidup stabil, tak suka cabaran sangat dan pentingkan masa untuk keluarga, kerja kerajaan lah memang ngam. Tapi kalau suka cabaran, nak gaji besar cepat dan tak kisah pun kerja keras, kerja swasta mungkin pilihan terbaik. Yang penting kenal diri sendiri dulu sebelum pilih laluan. Sebab kerja ini bukan untuk seminggu dua, tapi untuk jangka panjang. Buat pilihan yang bijak, bukan ikut trend semata-mata. Cuba kongsikan sedikit pengalaman anda tentang pengalaman kerja anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.